Akidah dan takwa ni bukan orang tua je kena ambil tahu, orang muda pun kena ambil tahu. Sebab bukan orang tua je yang mati, orang muda pun mati. Bila kita mati masuk kubur, kalau akidah kita tak betul, apa payahlah kita nak masuk surga. Itu yang cerita dia. Bukan dalam kelab ini nak ceritakan tuan-tuan masuk boleh dapat rumah sebiji, masuk boleh dapat bini seorang, masuk boleh dapat duit. Bukan itu. Bukan itu persoalan. Jadi anak-anak muda yang masuk ARC ni, dia kena mengetahui bahawa ini sebahagian daripada perjuangan Islam. Masuk berada dalam Alternative Riding Club ini, nak beritahu kepada masyarakat, kami ni duduk sekumpulan dengan orang-orang yang memperjuangkan Islam. Jadi bukan kata apa kena mengena naik motor dengan perjuangan Islam. Siapa kata kalau naik motor hari pilihan raya nanti pergi angkut pengundi, pergi murah, itu pahala tu. Tu kena ambil tahu benda-benda tu. Bila ada ceramah-ceramah agama, siang hari dah puas dah angkat tayar depan, jongkit tayar belakang, malam kita parking motor ramai-ramai duduk dalam surau dengan ustaz mengajar. Itu dia kegiatan-kegiatan yang baik. Bukan kata nak angkat tayar depan, jongkit tayar belakang saja. Bukan salah angkat tayar depan, jongkit tayar belakang. Angkat tayar depan tu bila mana tempat tu tak berbahaya pada diri sendiri, tak bahaya pada orang ramai, angkatlah. Nak jongkit tayar belakang pun boleh jongkit. Jangan jongkit tempat orang ramai. Jangan ada sikap riak. Kita gunakan kemahiran ni kok satu hari kita tak boleh tahu, satu hari nanti kok Jepun menyerang kembali. Orang-orang yang naik motor ni lah yang boleh hantar risalah-risalah ke apa. Dia aja yang boleh pandai mengelak bom jatuh. Dia aja yang boleh berat emergency angkat tayar belakang. Kita orang tua ni mana boleh. Kalau saya dia angkat menjongkit tayar belakang dengan pinggang-pinggang kita cabut, bukan kata motor tu accident. Jadi ini kena faham bahawa perjuangan ARC ini mestilah selari dan sekata dengan kehendak Islam. Dan Islam tidak melarang kita berbuat sesuatu di atas sikap orang muda ni, kerana Nabi sendiri mewariskan bahawa orang muda ni dia kena ada 3 kemahiran: memanah, berenang, menunggang kuda. Kalau nak cari kuda kat dalam fil dapur ni payah pula kan. Tak ada. Jadi kita gunakan kemahiran berkuda tu dalam kemahiran bermotor. Kemahiran bermanah tu mana? Kemahiran memanah boleh dipindahkan ke dalam kemahiran komputer. Kemahiran berenang tu di mana? Kemahiran berenang tu kita dah gunakan bila musim-musim banjir ni lah, nak bantu orang-orang ni. Kita guna kemahiran berenang, itu yang Nabi suruh tu. Jadi semua yang Nabi suruh tu memang ada manfaat untuk masyarakat. Cuma kadang-kadang kerana negara kita ini diperintah oleh manusia yang berakidahkan ekonomi, maka setiap perilaku tu nak kena ada untung kadang-kadang. Bila sekarang kita tengok sangat atas untung ni kadang-kadang, maka manusia takut kalau dia tu tak buat satu kerja yang masuk duit. Kadang-kadang kerja Islam ni bukan kerja masuk duit, tapi kita berniaga dengan Allah. Di dunia ni memang tak ada untung. Kalau tidak saya tak masuk PAS. Kalau saya fikir nak ambil untung, saya tak masuk PAS, baik saya masuk UMNO. Sekali datang macam ni pun balik tanpa surat. Kalau datang PAS ni tak adalah boleh macam tu. Tapi kita berniaga dengan Allah di atas sebab wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Tidaklah aku perintahkan manusia ni menyembah aku melainkan setelah mengikhlaskan agama, menjauhi kesesatan, mengerjakan sembahyang dan zakat, dan itulah agama yang lurus. Maka ikhlasnya ialah dalam perbuatan kehidupan ini kita berbuat sesuatu mesti kerana Allah. Naik motor pun kerana Allah. Macam mana naik motor kerana Allah? Kerana naik motor tu ada tujuan nak pergi tempat yang baik-baik. Kalau kerana Allah kan tak nak naik motor pasal nak pergi tengok konsert ke apa, tak, itu bukan kerana Allah lah. Naik motor ni pergi surau kerana Allah. Naik motor pergi dengan orang buka apa nadah kitab kerana Allah. Naik motor kerana bantu orang ke sana ke sini kerana Allah. Itu maksudnya kerana Allah. Jadi ikhlaskan agama kerana Allah dan jauhi kesesatan. Jangan dia buat perkara-perkara sesat, duk berjudi, lumba motor, itu sesat. Dah berikhlaskan Allah, jauhi kesesatan, barulah kita ni buat kerja-kerja baik, mengerjakan sembahyang, bayar zakat, barulah agama yang lurus. Kalau kita sembahyang dulu, Allah kita tak kenal, kita tak ikhlas pada Allah, itu jalan bengkok nama dia. Jalan bengkok ni adalah jalan ayah pin. Jadi carilah jalan yang betul dalam perjuangan Islam ini, bahawa perjuangan ini berpandukan kepada ulama-ulama yang membekalkan kita ilmu-ilmu yang benar dari sanad-sanad yang benar hingga ke Rasulullah. Dan ilmu-ilmu ini di mana pun kita duduk, berapa pun usia kita, kita akan berada dalam perjuangan Islam yang benar.